Pagi ini suami membawa saya ke satu pot nasi lemak yang dia katakan sangat best. Inilah dia, nasi lemak maklong Sungai Merap yang terletak di Kajang. Lauk sini gila meriah, macam nasi lemak campur. Suami order rendang daging dan juga kerang. Terlalu banyak pilihan lauk di sini. Mata dah lah rabun, sekarang tambah rambang pula. Pilihan saya, ayam goreng berempah dan sambal ikan bilis. Air Leo dah mula meleleh. Pilihan kuih sini pun hebat. Ada satu akak bagi tahu, kuih keria ini wajib makan. Tunggu apa lagi? Terus walau, sehingga hari ini keria sini adalah paling sedap sekali yang kami pernah makan. Ini breakfast pot regular suami. Kalau gitu, takkan lagi nak tanya sedap ke tak kan? Alamak, sedap ke ni? Sekarang saya faham mengapa suami suka sangat kat sini. Sedap gila. Tapi bagi saya, sambal terlalu pedas je. Wah, lontong sini unik. Boleh tambah-tambah lauk pula. Suhaimi power. Lepas habis nasi lemak, boleh layan lontong lagi. Begitu juga saya. Tak sangka, saya masih mampu layan soto. This was very good. Sini pun suami boleh shopping. Dia beli ready to eat. Ayam dendeng, sambal kerang, semua dia kata owner yang buat. Tengok, untuk delivery saja pun ada stesen tersendiri. Patutlah laju. Makanan sedap, harga berpatutan.